Berikut admin kongsikan alur cerita Dia Bukan Syurga episod akhir part 2 versi novel karya Risa Ahdia. Seorang lelaki misteri berpakaian serba hitam menyimbah petrol dan membakar sebuah rumah 2 tingkat pada waktu malam. Api marak dengan cepat tanpa disedari oleh penghuni rumah yang sedang lena tidur. Haji Marwan tersedar akibat rasa panas dan terkejut apabila mendapati rumahnya terbakar. Dia segera mengejutkan istrinya Haja Fatim serta anak dan menantu mereka, Nuha dan Arham. Dalam keadaan panik, mereka berusaha menyelamatkan diri. Haji Marwan menggunakan selimut dan cadar basah untuk memperlahankan api. Akhirnya mereka berjaya keluar melalui balkoni menggunakan tali yang diperbuat daripada langsir yang disambung oleh Arham. Penduduk kampung membantu menyelamatkan mereka dan bomba tiba tidak lama kemudian untuk memadamkan api. Selepas kebakaran, seorang ahli bomba menjumpai sebuah dompet misteri di belakang rumah. Apabila diperiksa, dompet itu milik Tajul, bekas menantu Haji Marwan. Penemuan ini mengejutkan mereka dan menimbulkan persoalan sama ada Tajul terlibat dalam kejadian tersebut. Pegawai bomba menyarankan laporan polis dibuat demi keselamatan keluarga. Haji Marwan dan Arham bersetuju untuk mengambil tindakan selanjutnya. Puan Mona dan Encik Hashim dikejutkan oleh ketukan kuat di pintu rumah sekitar pukul 4 pagi. Rupa-rupanya anak mereka, Tajul, yang pulang secara tiba-tiba sambil memanggil ibunya dengan cemas. Setelah pintu dibuka, Tajul marah kerana lambat dibuka dan tidak mengucapkan terima kasih, malah terus masuk tanpa memberi penjelasan. Tajul memberi amaran kepada ibu bapanya agar memberitahu sesiapa yang mencarinya bahawa dia tidak pernah pulang ke rumah. Sikapnya yang mencurigakan menimbulkan kebimbangan dalam hati Puan Mona dan Encik Hashim. Mereka yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tajul namun tidak dapat berbuat apa-apa kerana Tajul enggan bercerita. Encik Hashim berasa risau dan menyangka Tajul mungkin telah melakukan kesalahan, manakala Puan Mona cuba meredakan keadaan dan berjanji akan memujuk Tajul keesokan harinya. Namun, kegelisahan tetap menyelubungi mereka berdua, menantikan jawapan yang masih menjadi tanda tanya.